Tahniah sebab dah berjaya tamat pengajian dalam bidang pelancongan. Mesti seronok kan? Tapi, soalan penting sekarang, adakah anda betul-betul bersedia untuk masa depan? Jom, dalam perkongsian kali ini, kita bedah laporan Future Jobs dari Bank Dunia untuk pastikan kerjaya anda betul-betul kalis masa depan. Anda dah penat lelah belajar dan sekarang dah tak sabar nak masuk alam pekerjaan. Tapi, ada satu benda yang anda perlu tahu. Industri yang anda nak masuk ni dah tak sama macam dulu. Perubahan berlaku dengan sangat-sangat pantas. Jadi persediaan anda kena bermula sekarang. Inilah hakikatnya. Teknologi bukan lagi sekadar alat tambahan macam komputer atau telefon. Tidak. Ia sedang mengubah cara kerja kita dari akar umbi. Cara hotel diuruskan, cara pakej pelancongan dijual, cara kita berinteraksi dengan pelancong. Semuanya sedang dibentuk semula oleh teknologi. Okey, jom kita gali lebih dalam sikit. Menurut laporan Bank Dunia ni, ada 3 kuasa teknologi utama yang jadi punca semua perubahan ni. Penting untuk anda faham ketiga-tiga ni sebab ia bukan sekadar pengetahuan am. Ia adalah langkah pertama untuk anda melindungi kerjaya anda. Inilah dia 3 kuasa besar tu. Robot, AI dan platform digital. Mungkin robot industri tak berapa nampak dalam bidang pelancongan, tapi AI dan platform digital memang dah jadi sebahagian daripada industri kita. Fikirkan pasal aplikasi tempahan, media sosial, sistem pengurusan hotel. Semua ni ada kesan langsung pada kerja anda nanti. Ini soalan yang paling menakutkan kan? Adakah robot atau AI akan ambil alih kerja aku nanti? Jawapan yang laporan ni bagi mungkin akan melegakan anda sikit. Isunya bukan sangat pasal hilang kerja, tapi lebih kepada perubahan tugasan dalam kerja tu sendiri. Okey, biar saya jelaskan. Anjakan tugasan ni macam bila kios daftar masuk automatik ambil alih kerja-kerja rutin. Tapi, bila itu berlaku, ia mewujudkan peningkatan tugasan. Maksudnya, masa anda yang sebelum ni dihabiskan untuk kerja rutin tu, sekarang dah bebas. Anda boleh fokus pada benda yang mesin tak boleh buat. Macam selesaikan masalah tetamu yang rumit, bagi cadangan peribadi yang istimewa atau bina hubungan baik yang buat mereka datang lagi. Nampak tak? Baik, sekarang kita dah faham trend global. Jom kita zoom in sikit dan tengok apa yang berlaku di Malaysia. Apa maksud semua ni untuk anda yang baru saja genggam segulung ijazah? Mula-mula berita baik. Carta ni tunjukkan sesuatu yang sangat positif. Dari tahun 2010 sampai 2022, peratusan tenaga kerja kita yang ada pendidikan tinggi, macam anda, dah meningkat dengan banyak. Maksudnya, anda adalah sebahagian daripada generasi paling berpendidikan dalam sejarah Malaysia. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi lebih menarik. Bila makin ramai orang ada ijazah, persaingan pun jadi makin sengit. Ijazah tu bukan lagi tiket emas automatik untuk dapat gaji besar dan kerja yang bagus. Ia dah jadi satu keperluan asas. Carta ini tunjukkan satu realiti yang kita kena terima. Premium gaji, maksudnya bonus gaji yang orang dapat sebab ada ijazah, sebenarnya dah menurun berbanding dulu. Bukan nak kata ijazah tu tak penting ya, jangan salah faham. Maksudnya ijazah tu sekarang adalah garisan permulaan, bukan lagi garisan penamat. Anda perlukan sesuatu yang lebih. Jadi, apa sesuatu yang lebih tu? Kemahiran. Itulah jawapannya. Pasaran kerja sekarang ni dah kurang bertanya apa kelulusan awak. Sebaliknya, mereka lebih berminat nak tahu apa yang awak boleh buat. Majikan nak tengok gabungan ilmu dari ijazah anda dan kemahiran praktikal yang anda ada. Jadi, macam mana nak pastikan anda ada kelebihan tu? Jom kita bina kit peralatan kalis masa depan anda. Laporan ni ada gariskan beberapa kemahiran penting yang boleh bagi anda kelebihan sebenar dalam pasaran kerja. Okey, ada 3 set kemahiran kritikal. Yang pertama, kemahiran digital. Ini wajib. Mesti tahu guna sistem tempahan online, analisis data sikit-sikit, guna media sosial untuk promosi. Kedua, dan ini adalah superpower anda, iaitu kemahiran sosio-emosi. Dan ketiga, bagi sesetengah orang, kemahiran teknikal lanjutan untuk cipta teknologi baru. Dan untuk anda yang dalam bidang pelancongan ni, kemahiran nombor 2 tadi tu, sosio-emosi, itulah senjata rahsia anda. Mesin boleh proses tempahan beribu ridu dalam 1 minit. Tapi ia tak boleh bagi senyuman ikhlas, tak boleh faham kekecewaan pelanggan dan tak boleh cipta 1 detik wow yang akan diingati selamanya. Itu kerja manusia, kerja anda.
Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Ada buktinya dalam data. Carta ni tunjukkan program yang melatih kemahiran insaniah ni memang berkesan. Ia boleh tingkatkan keupayaan kita untuk bina hubungan, faham orang lain dan urus diri sendiri. Semua ni resepi kejayaan dalam industri perkhidmatan macam pelancongan. Jadi, apa kesimpulannya? Masa depan kerjaya anda ni bukan soal pilih antara jadi pakar teknologi atau jadi pakar layanan pelanggan. Bukan. Ia adalah tentang menjadi kedua-duanya sekali. Petikan ni merumuskan semuanya dengan padat. Ini bukan satu perlawanan. Anda tak perlu lawan teknologi. Sebaliknya, anggap teknologi ni macam rakan sekerja anda yang paling cekap. Biar dia uruskan kerja-kerja yang leceh dan berulang-ulang supaya anda boleh fokus pada perkara yang paling penting, iaitu manusia. Cuba bayangkan gabungan ni. Anda guna AI untuk faham apa yang tetamu suka sebelum mereka sampai lagi. Lepas tu, anda guna kemesraan dan sentuhan peribadi anda untuk buat mereka rasa sangat istimewa. Anda guna platform digital untuk uruskan semua logistik yang rumit, jadi anda ada lebih masa untuk jadi kreatif dan cipta pengalaman yang tak akan mereka lupakan. Itulah gabungan yang padu. Jadi, persoalan untuk anda sekarang dah berubah. Bukan lagi adakah teknologi akan ambil kerja saya, tapi bagaimana saya nak guna teknologi ni untuk jadi lebih hebat dalam kerja saya. Fikirkanlah di mana anda boleh tambah kemahiran digital dan pada masa yang sama gilap lagi kemahiran insan yang dah sedia ada dalam diri anda. Industri pelancongan Malaysia sedang melangkah ke satu era yang baru, yang sangat menarik. Persoalannya bukan sama ada anda akan jadi sebahagian daripadanya, tapi sama ada anda akan jadi salah seorang penerajunya. Pilihan tu ada di tangan anda. Mulakan langkah anda hari ini.